Assalamualaikum. Hari ni kita akan makan Maggi pedas gila 2 kali ganda. Dan kita akan unboxing. Tanpa banyak masa yang kita cakap, kita akan buka dia dulu. Okey, kita akan buka dia. Ya. Guna gigi baru boleh. Tak kena dia ni. Okey. Kita dah buka dia. Okey, kita dah buka dia. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan langsung je kita masak dia. Untuk masak kita akan buka ni dulu. Kita buka perlahan-perlahan. Yap. Okey. Sampai garis ni. Okey. Dah sampai garis ni. Okey. Okey. Ini dia punya yang 2 kali ganda punya. Yang hari tu kita tak ada yang tulis 2 ni. Dan yang ni ada. Dan ini kita keluarkan. Dan macam biasa dia punya garpu, tapi kita takkan guna garpu ni. Kita akan guna garpu lain. Okey, tanpa banyak cakap lagi, kita akan masak dia. Okey, kita dah letak air panas dan kita akan tunjuk ni rupa wajah dia dan kita akan letak. Kita akan tunggu 3 minit. Okey, kita dah tunggu 3 minit dan kita dah buang air rendaman dalam Maggi ni. Kita akan buka sampai habis. Ni kita masih belum letak perencah dia. Kita tarik dulu. Okey. Sementara kita tunggu gunting sampai, kita akan buka perencah dia guna tangan kita. Sekejap, ni kita letak tepi ni. Letak kena perencah dia. Kita buka full sikit. Kita masuk. Keluarkan dulu. Masuk sikit. Okey, siapa yang belum like, share dan subscribe, sila like, share dan subscribe dulu di bawah. Okey, yang ni sudah habis. Kita akan letak yang ini pula. Sos dan kicap dia yang paling pedas. Kita akan letakkan dia. Sekejap. Kita gunting dulu. Okey. Letakkan sos dia. Sos cili berapi. Kalau boleh nanti kita akan letak cili ke. Sekejap. Ini. Okey, kita letakkan kicap dia dulu. Dia lagi mantap jiwa sekali. Dan kita akan letak dekat sini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan gaulkannya. Atau kita guna 1 garpu je. Kita guna 1 garpu je lah. Ini mesti mantap. Mantap, pedas dia lagi pedas daripada sebelum ni. Kita cuba rasa dulu. Bau dulu. Terlebih dulu korang.
Ush, mesti mantap ni. Mesti pedas gila ni. Mesti terbakar mulut kita nanti kalau kita makan lagi ni. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan makan je. Kita ambil air dulu untuk langkah keselamatan. Kita ambil air dekat tepi kita ni. Kita standbykan 2 air. Air ni sikit. Kita tuangkan dalam ni. Okey, dah. Cukup dah. Okey. Okey, dengan bacaan bismillah kita akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum air dulu. Mesti mantap. Mesti terasa. Memang pedas kawan-kawan. Memang pedas korang. Korang boleh beli dekat 7-Eleven ataupun kedai mana-mana yang berdekatan, yang ada jual lah. Korang serius, saya boleh habiskan separuh ni je. Tapi kita akan makan lagi sikit je. Sedikit je lagi. Dan kita akan pedas. Dan nanti kita akan bagi bintang dia berapa. Kita tengok bintang dia berapa. Mantap jiwa sekali. Ataupun mantap. Kalau korang boleh makan tak yang ni sampai habis? Kalau saya dah tak boleh dah makan sampai habis. Sakit perut nanti. Korang, saya dah tak boleh makan dan Maggi ni. Saya betul-betul mengalah. Kita minum air, tapi rasa pedas dia saya bagi 10/10. Kita rasain. Kita ambil air ni dulu. Ini pun kita tolak ke tepi. Kita minum air sampai habis. Okey, korang yang kalau korang suka pedas, korang boleh cubalah Maggi ni. Maggi pedas gila 2 kali ganda ni. Korang boleh beli di 7-Eleven ataupun kedai lain-lainnya. Dan pedas dia boleh tahan. Okey, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan jumpa di video seterusnya. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau channel ni dapat 1000 subscriber, kita akan adakan giveaway untuk korang yang dah subscribe. Bantu channel ni untuk menaikkan lagi subscriber dia. Dan kita akan banyakkan lagi giveaway-nya. Okay, bye-bye.